Azam Baki menegaskan beliau tidak perlu bercuti susulan siasatan berkait isu pemilikan saham sedang dijalankan terhadapnya. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM berkata, sebelum ini ada juga individu yang disiasat di mahkamah namun masih bertugas. Sebelum ini, Bloomberg dalam laporannya mendakwa Azam memiliki saham dalam sebuah syarikat perkhidmatan keuangan berdasarkan pemfailan korporat kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM. Sementara itu, Penasihat Kebangsaan DAP Lim Guan Eng menggesa kontroversi membabitkan Azam dibahaskan di Dewan Rakyat. Ujar Lim, beliau mempertahankan kenyataan media Majlis Presiden Pakatan Harapan pada Januari 2022 yang menuntut Azam digantung juga membabitkan isu sama iaitu memiliki pegangan saham meskipun berstatus penjawat awam. Antara yang menandatangani kenyataan itu ialah Presiden PKR Anwar Ibrahim, bekas Presiden APCO Medius Tangau dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Zain Aimah Muhammad Yusof, FMT.